Hari ni tim Kekeli ada buat sharing di Peladang, Bukit. Jom kita masuk. Kekeli sudah mula mendapat perhatian dari peladang. Kami dijemput untuk berkongsi ilmu penternakan skala kecil yang menggunakan teknologi untuk memudahkan pengguna supaya setiap rumah boleh mula menternak ikan keli dengan cara moden tanpa mengotorkan tangan. Dan jangan risau, menggunakan tong kekeli semua automatik. Buka air pun automatik. Tiada lagi masalah jiran marah sebab bau busuk. Memudahkan, menjimatkan masa dan pengguna rasa teruja dapat merasa sendiri hasil ternakan ikan keli. Dan yang lebih penting, pengguna kekeli lebih yakin untuk makan ikan keli yang mereka sendiri bagi makan. Perkongsian kami menarik perhatian semua ahli peladang dan ramai yang terus bawa pulang set kekeli dan mula ternak ikan keli di rumah. Kini boleh dapatkan set tong kekeli dari Pertubuhan Peladang Dengki.